Assalamualaikum dan hai semua. Saya Aisyah, moderator anda untuk hari ini. Dalam episod khas ini, kita bersama seorang tetamu istimewa, Encik Azrin bin Zakaria, pegawai USTP PPD Dungun. Kita nak borak santai tentang pendigitalan sekolah dan penggunaan Microsoft dalam PDPC. Terima kasih Encik Azrin sebab sudi bersama kami. Terima kasih Aisyah atas jemputan untuk sesi podcast hari ini. Seronok dapat bersama-sama dengan Aisyah hari ini. Encik Azrin, ramai cikgu dan murid sekarang makin biasa guna platform Microsoft dalam pembelajaran. Boleh tak Tuan ceritakan secara ringkas kenapa Microsoft ni penting sangat dalam usaha pendigitalan sekolah? Baik Aisyah, kalau kita tengok Microsoft dia sentiasa berkembang dengan tools-tools yang baru untuk bukan saja untuk professional usage tapi juga untuk pembelajaran. Kalau kita tengok pada hari ini banyak tools yang pelajar-pelajar dan guru-guru boleh gunakan untuk pembelajar aktiviti PDPC lah di kelas. Contohnya kalau untuk menyimpan hasil-hasil pembelajaran digital, contohnya guru-guru boleh menggunakan OneDrive, murid-murid juga boleh gunakan sama. Dan kalau kita tengok dalam satu yang penting sebagai orang kata learning solution untuk murid-murid dan juga guru untuk kolaboratif, Microsoft Teams sangat orang kata efisien lah untuk digunakan sebagai platform bekerjasama antara guru dan juga murid. Dan kalau kita tengok kat situ, Microsoft Teams juga dia boleh embedkan semua tools-tools yang bukan saja produk Microsoft lah, produk lain. Kalau kita tengok, kalau dalam D5 ada banyak tools kan dalam tu, semuanya boleh di-embedkan dalam Microsoft Teams. Jadi itu kita tengok Microsoft sangat penting dalam pembelajaran digital pada hari ini. Wah, rupa-rupanya banyak fungsi yang boleh mudahkan hidup murid dan cikgu ya. Patutlah semua orang makin selesa guna. Kalau kita tengok, bukan semua murid dan cikgu betul-betul mahir guna aplikasi digital. Apa langkah yang pihak PPD ambil untuk bantu sekolah bina kemahiran digital ni? Baik Aisyah, untuk membantu guru-guru mahir dalam penggunaan tools digital ini, kita di Pejabat Pendidikan Daerah khususnya PPD Dungun telah melaksanakan banyaklah siri bengkel-bengkel untuk memastikan guru-guru kita memenuhi teras kedua dalam dasar pendidikan digital, iaitu membina kompetensi digital guru-guru. Kita nak guru-guru di Malaysia, khususnya guru di daerah Dungun lah, kompeten digital. Jadi untuk itu langkah yang diambil oleh PPD Dungun, kita buat beberapa siri bimbingan lah, bengkel dalam bentuk kumpulan yang kecil dan juga besar, dan kita juga hadir ke sekolah-sekolah untuk membimbing guru-guru supaya mahir menggunakan tools, terutamanya tools Microsoft lah. Oh, jadi memang ada bimbingan dari peringkat PPD lah ya. Bagus tu, barulah semua sekolah boleh bergerak sama-sama. Baiklah, untuk soalan seterusnya, kalau murid-murid nak mula jadi lebih digital ready, apa satu nasihat paling penting daripada Encik Azrin? Untuk murid-murid, terutamanya murid-murid SK Sultan Omar, yang memang orang kata terdedah lah sekarang ni kepada pendigitalan kan. Sebab pendigitalan ni kalau kita tengok dia meluas, untuk yang positif ada, yang untuk negatif ada, dan dia pelbagai sumbernya. Jadi untuk anak-anak murid, saya sarankanlah selain daripada berani mencuba sesuatu yang baru dalam aspek digital ini, tapi kena ambil langkah berjaga-jaga. Dan peranan ibu bapa dan juga guru sangat pentinglah untuk memastikan murid ini menggunakan peralatan digital, sumber-sumber digital dalam keadaan yang berkesan lah dan positif. Ya Syah. Betul tu, yang penting berani cuba dulu. Akhir sekali, Encik Azrin, kalau kita lihat kepada sekolah kami sendiri, bagaimana Tuan menilai usaha pendigitalan di SK Sultan Omar setakat ini dan apa cadangan penambahbaikan untuk terus kuatkan usaha tersebut? Okey, saya melihat Sekolah Kebangsaan Sultan Omar ini sudah berada di landasan yang positif lah untuk usaha transformasi pendidikan digital. Dan kalau kita tengok ada 6 teras dalam dasar pendidikan digital, saya yakin dan percaya sekolah ini
telah menepati ke-66 teras tersebut. Dari segi murid fasih digitalnya, guru kompeten digitalnya, pemimpin berwawasan digital, dari segi infrastruktur digital, contohnya seperti set podcast kita pada hari ini kan. Dan kita tengok murid-murid pun telah didedahkan dengan kandungan digital yang berkualiti kan. Dan akhir sekali saya tengok ini sumbangan lah rakan strategik terutamanya PIBG sekolah dalam menjayakan transformasi pendidikan digital. Ke semua elemen ini, sekolah ini telah lengkap dan saya percaya sekolah ini boleh pergi lebih jauh lah pada masa akan datang. Cuma dari segi penambahbaikan lah pada masa akan datang, saya yakin dan percaya ini adalah suatu yang SK Sultan Omar boleh usahakan, iaitu dari segi jaringan ataupun jalinan dengan agensi luar ataupun sekolah-sekolah luar, bukan saja di dalam Malaysia tapi di peringkat global, supaya kita nak usaha pendigitalan ini bukan membataskan kita berada di sekolah saja, tapi menerobos ke metaverse orang kata kan. Itulah harapan dan keyakinan saya SK Sultan Omar memang akan terus berjaya dalam transformasi pendidikan digital. Wah, jelas sangat gambaran tu. Terima kasih banyak Encik Azrin atas perkongsian ringkas tapi sangat bermakna. Semoga SK Sultan Omar terus maju ke depan, insya-Allah. Terima kasih juga semua yang mendengar. Hari ini kita dapat belajar bahawa pendigitalan sekolah bukan sekadar guna komputer atau aplikasi, tapi tentang cara baru untuk belajar, berkongsi idea dan bersedia untuk masa depan. Dengan platform Microsoft, murid dan cikgu boleh bekerjasama dengan lebih mudah, cepat dan kreatif. Baiklah, nampaknya kita dah sampai ke penghujung podcast kita. Tapi sebelum tu, di kesempatan ini, saya mewakili seluruh warga sekolah ingin mengucapkan tahniah kepada Encik Azrin dan atas kenaikan pangkat sebagai pegawai SSTP JPN Terengganu. Semoga terus berjaya memimpin transformasi digital pendidikan di negeri kita. Saya Aisyah, moderator anda. Terima kasih kepada Encik Azrin atas perkongsian hebat dan terima kasih kepada anda semua kerana setia bersama kami. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.